Guys, tiket F1 RM200 dekat Sepang officially dah pun habis. Belum pun kereta F1 ni turun atas track, tiket murah dah pun sold out dulu. Dan lepas 9 tahun F1 tak berlumba dekat Sepang, Malaysia, nampaknya rakyat Malaysia memang masih gilakan F1 ni. Tapi kejap, F1 ni dah betul-betul kembali ke Malaysia ke sebenarnya? Aku explain sikit sebab part ni sebenarnya ramai yang boleh salah faham kan. Formula 1 ni memang akan kembali berlumba dekat Sepang International Circuit pada 2 hingga ke 4 Oktober 2026. Tapi ini bukan Malaysian Grand Prix tau, macam yang kita pernah ada dulu. Secara rasminya perlumbaan dekat Sepang ni ialah Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026. So maksudnya Bahrain Grand Prix ni akan berlangsung dekat Malaysia dengan Sepang menjadi venue perlumbaan kali ini. Dan untuk perlumbaan ini, kerajaan sebelum ni umumkan tiket khas madani untuk rakyat Malaysia dengan IC Malaysia dengan harga sekitar RM200 untuk sepanjang 3 hari. Tapi korang tahu tak kenapa tiket RM200 ni jadi rebutan? Sebab kita cuba tengok harga tiket kategori yang lain. Sekarang ni harga main grandstand lebih kurang RM2,000, K1 grandstand sekitar RM1,300, F grandstand hampir RM1,400 dan nak duduk dekat B ataupun C hill stand pun lebih kurang RM800. Dan harga yang dipaparkan dalam ringgit Malaysia tu pun berkait rapatlah dengan kadar pertukaran. Sebab laman rasmi Bahrain GP ni nyatakan transaksi akan diproses dalam Bahraini dinar mengikut kadar pertukaran semasa ketika transaksi. Jadi bila ada kategori G hill stand ni sekitar RM200 untuk 3 hari, memang nampak jauh beza lah kan. RM200 berbanding tiket lain yang boleh pergi sampai ke RM800, RM1,300 dan sampai juga RM2,000. Memang orang akan serbu lah. Dan sekarang Menteri Pilihan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari dah pun sahkan tiket kategori RM200 tu habis dijual. Dan dekat laman tiket rasmi G hill stand pun dah ditandakan sold out. Malah bukan kategori RM200 je Berdasarkan paparan semasa, K1 grandstand dan juga F grandstand pun dah sold out. Kalau ikan sumber daripada Kementerian Sepang International Circuit memaklumkan permintaan daripada rakyat Malaysia ni memang tinggi selepas jualan tiket ni dibuka. Sampai sekarang kerajaan sedang tengok sama ada tak ruang dan juga keperluan untuk menambah lagi tiket kategori madani. Tapi bagi aku yang lagi menarik bukan sekadar tentang tiket RM200 ni sold out. Korang kena tengok sejarah dia. Malaysia ni sebenarnya mula menganjurkan Formula 1 pada tahun 1999 dan Malaysian Grand Prix berlangsung selama 19 tahun sebelum perlumbaan terakhir kita pada tahun 2017. So maknanya bila kereta Formula 1 kita ni turun balik dekat Sepang Oktober nanti, 9 tahun kita tunggu momen ini. Dan sebab itulah bila tiket RM200 ni terus habis, bagi aku ini bagi satu signal yang cukup menarik. Minat rakyat Malaysia terhadap Formula 1 sebenarnya masih ada. Tapi jangan salah faham, perlumbaan Oktober ni tak bermaksud Malaysian Grand Prix dah officially kembali setiap tahun. Kali ini Malaysia menjadi venue untuk Bahrain Grand Prix. Jadi buat masa sekarang situasi ni memang sangat unik pada aku. Tapi aku terfikir satu benda lah. Bayangkan Oktober nanti Sepang ni penuh. Peminat daripada Malaysia, daripada dalam dan juga luar negara akan datang. Hotel pun akan dapat fully booking, dapat tempias dia. Restoran pun akan dapat tempias. Industri pelancongan pun dapat tempias. Dan Sepang sekali lagi dapat perhatian dunia. Mesti akan ada satu persoalan. Kalau demand memang masih kuat, patut ke Malaysia bawa balik Formula 1 secara rasmi dan lebih tetap dan lebih kerap selepas ini. Sebab tiket RM200 ni baru saja dibuka pun dah habis dan sold out. Malah beberapa kategori yang jauh lebih mahal sampai RM2,000 pun dah sold out. Belum lagi race bermula. 9 tahun F1 tak berlumba dekat Sepang Malaysia. Sekarang tiket RM200 dah pun sold out. Tiket RM1,000 hampir sold out. Jadi aku nak tanya korang, kalau tiket RM200 ni dibuka lagi, korang beli ataupun tidak? Sebab kalau rakyat Malaysia masih boleh penuhkan Sepang, mungkin cerita F1 dengan Malaysia ni sebenarnya belum habis lagi. Aizudin Samni, Ideas that move Malaysia forward.